Maths Form 2. Soalan dia suruh faktorkan ungkapan berikut. AB tambah BC tambah AD tambah CD. Mula-mula jangan panik. Kita tengok satu persatu. Mula-mula cikgu akan kumpulkan sebutan yang sesuai. AB dengan AD cikgu kumpulkan. BC dengan CD cikgu kumpulkan. Jadi kita tulis semula. AB tambah AD tambah BC tambah CD. Sekarang, fokus kumpulan yang pertama. AB dan AD ada huruf yang sama kan? Iaitu A. Apabila ada huruf yang sama, kita boleh keluarkan. AB tambah AD akan jadi A buka kurungan B tambah D. Sekarang, kita tengok kumpulan kedua pula. BC dan CD ada huruf yang sama iaitu C. Kita keluarkan C. BC tambah CD akan jadi C buka kurungan B tambah D. Kita perhatikan di sini, kedua-duanya ada B tambah D. Jadi kita keluarkan B tambah D. Jawapan akhir ialah B tambah D, A tambah C. Kesimpulannya, bila soalan panjang, kita kumpulkan, kita keluarkan faktor dan kita keluarkan lagi yang sama.